Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min ad-dull wa kabbirhu takbira. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Surah Al-Imran. Firman Allah, dan hendaklah ada daripada kalangan kamu, yakni orang-orang yang beriman, satu ummah yang berdakwah kepada kebajikan, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan, yakni di dunia dan di akhirat. Dan janganlah kamu jadi seperti kalangan mereka yang berpecah belah dan bercelengkah di antara satu sama lain, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan daripada Allah, menyebabkan mereka itu menerima azab yang sangat besar. Yang dihormati pengurusi majelis yang hormat Timbalan Mursyiham Neraka Mati Besar Negeri Kelantan Darul Naim, Sujaifah Negeri dan beberapa kawasan, Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob, Timbalan yang pertua, Naib yang pertua, ketua-ketua dewan, urusan ulama, pemuda dan muslimat, semua pemimpin-pemimpin, ahli-ahli yang berhormat, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meletakkan kita di kalangan ummah daripada orang-orang yang beriman, ummah yang besar, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat manusia, sama ada Islam atau bukan Islam, adalah ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan ummah dakwah, yang wajib diajak kepada Islam, dan juga ummah ijabah yang sudah menganut Islam, yang dibahagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pembahagian sikap mereka. Ada yang sabiqun bil khairat, yang maju dengan kerja-kerja kebajikan yang banyak. Ada yang muqtasid, yang sederhana Islamnya. Dan ada yang zalimul li nafsihi, yang menzalimi dirinya sendiri. Islam yang tidak beramal dengan Islam dan mengacau Islam. Dan yang ketiga, ummah ittiba', ummah yang menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sifat-sifatnya dan ciri-cirinya atau syarat-syaratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam ayat yang dibaca tadi. Sifat-sifatnya yang pertama, ad-da'watu ilal khair, berdakwah mengajak kepada kebajikan. Yang kedua, al-amru bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Dan ketiga, an-nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Mengajak kepada kebajikan itu bukan kebajikan yang dipahami oleh pejuang-pejuang negara sekular, welfare state. Kebajikan yang merangkumi seluruh ajaran Islam, merangkumi dalam hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan masyarakat seluruhnya, dengan alam sekeliling. Slogan negara berkebajikan yang pernah kita kemukakan dalam pilihan raya yang lalu disalah faham oleh rakan-rakan kita yang tidak faham atau sengaja tidak faham. Kebajikan yang menjadi tajuk kita ialah Islam yang menyeluruh. Islam ad-din, bukan sekadar agama yang dipahami oleh kalangan bukan Islam. Maka kebajikan dalam aspek politik atau negara yang kita tegakkan ialah tegas dan jelas. Firman Allah Ta'ala, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah negeri di atas muka bumi, mereka mendirikan salat yang ada hubungan yang baik dengan Allah, menunaikan zakat, ekonomi yang adil, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil zakat daripada orang-orang yang kaya, diagih buat mereka yang memerlukan, bukan kerajaan GST yang menghentam cukai semua rakyat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, negara yang melaksanakan kebajikan dan kebaikan terhadap semua. Islam adalah adil untuk semua dan mencegah kemungkaran dengan kedaulatan undang-undang yang hebat, undang-undang yang mendidik rakyat, mewujudkan keamanan dan keselamatan terhadap semua rakyat. Walillahi 'aqibatul umur, dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Negara yang berwawasan akhirat bertemu dengan Allah, bukan sekadar wawasan 2020. Inilah perjuangan Parti Islam Sabda Nafas. Dalam urusan ini kita tidak boleh berpecah sekali-kali. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Jangan kamu jadi seperti kalangan ahli kitab zaman dahulu yang meninggalkan hidayah, meninggalkan petunjuk Allah, menjadikan mereka tidak istiqamah, tidak konsisten, tidak teguh di atas dasar dan matlamat perjuangan, menyebabkan berlakunya penyelewengan dan berkelahi sesama sendiri. Sekiranya kita istiqamah, tidak mungkin berkelahi sesama sendiri. Hanya mereka yang tidak istiqamah sahaja akan tersingkir, dicecer dan dikeluarkan daripada jamaah. Ulama-ulama kita menetapkan asas yang kukuh kepada kumpulan Islam yang seperti Parti, menetapkan dua perkara, dua bahagian. Yang pertama, sawabit,
perkara yang tetap, yang tidak boleh diubah sekali-kali. Yang kedua, mutaghayyirat, perkara yang boleh diubah bila-bila masa, mengikut keadaan, realiti, perkembangan semasa. Perkara sawabit yang tetap dinyatakan dalam pasal 7 Perlembagaan PAS. Hukum yang tertinggi, Quran, hadis, ijma' ulama dan fiqh. Ini perkara sawabit. Bagi mengukuhkan perkara ini, maka ditubuhkan Majlis Syura Ulama. Peranan Majlis Syura Ulama dan kepimpinan ulama memelihara sawabit, memelihara perkara yang tetap ini. Ada kalangan yang mencoba nak pindah perlembagaan ini, nak jadikan Majlis Syura Ulama sebagai penasihat. Boleh dengar dan tak boleh dengar, buat begitu sahaja, disingkirkan daripada parti. Ini keteguhan jamaah kita. Perkara mutaghayyirat, perkara strategi dan taktik yang boleh berubah, berpandukan kepada syura. Kita mesti patuh kepada syura, keputusan mesyuarat kita, dan mesti berwala, bersetia kepada parti, pimpinan dan jemaah dalam semua keputusan yang diambil dalam perkara yang berubah, yang boleh berselisih faham, menjadikan kita tidak berpecah sekali-kali walaupun berbeza pendapat. PAS pernah mengalami senario perjuangan politiknya. Sejak zaman awal, saya singkatkan, peristiwa tahun 73 kita menyertai kerajaan campuran. Dengan keputusan Dewan Ulama di masa itu, dengan syarat-syarat yang dinyatakan, PAS diizinkan untuk berdakwah di dalam kerajaan. PAS diizinkan untuk membangkang kerajaan, tidak seikat dengan disiplin parti perikatan. PAS diizinkan untuk menyatakan Islam, menerapkan ajaran Islam di dalam pemerintahan. Seterusnya ditubuhkan Barisan Nasional 74, dibubarkan perikatan. PAS istiqamah dan berjaya mewujudkan kebangkitan Islam di dalam jentera-jentera kerajaan. Di pusat-pusat pengajian tinggi, apabila pegawai-pegawai yang pengaruhnya British zaman penjajahan bersara, pegawai-pegawai yang mempunyai kebesaran Islam akan mengambil alih, maka berlaku pertemuan politik dalam Barisan Nasional. Diambil peluang daripada krisis Kelantan, krisis dalam PAS sendiri yang wujud di masa itu kerana pemilihan menteri besar. Di sana ada orang bersetuju, yang tak setuju dengan keputusan parti. Ramai yang tak setuju dengan keputusan parti, istiqamah dengan parti, tak keluar parti. Yang bersetuju dengan keputusan parti, tak bangga dan tak megah. Yang tak faham berjamaah, keluar parti dan menubuhkan parti lain. Apa nasibnya? Ini semua menjadi pengajaran dan pengiktibaran dalam tahun siasi yang mutaakhir. Kita mengambil pendekatan tahaluf, persefahaman politik. Dalam persefahaman ini, kita tidak boleh berganjak dalam perkara sawabit, boleh berubah dalam perkara mutaghayyirat. Apabila Nabi SAW ditawarkan oleh pemimpin-pemimpin musyrikin untuk menjadi raja di Mekah, lebih hebat daripada pergi ke Putrajaya. Ditawar menjadi raja di Mekah, diberi harta kekayaan, segala kekuatan dan kemewahan. Apa salahnya Nabi terima jawatan raja dulu, terima pemimpin dulu, terima harta dulu,
laksanakan, kemudian senyapkan cita-cita Islam ini. Apa jawapan Nabi SAW? Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an turka hadha al-amra aw ahlika ma dunahu ma taraktu. Demi Allah, sekiranya dia letakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, bumi sudah aku berpijak, tambah matahari lagi, bulan lagi, mensyaratkan aku meninggalkan Islam atau aku mati kerananya, aku tidak akan jawab. Ini jawapan Nabi. Apabila mengadakan tahaluf siasi di Al-Madinatul Munawwarah, diajak orang-orang Yahudi, Kristian dan Musyriki, berbagai-bagai kabilah, meletakkan asal yang sangat kukuh dalam piagam Madinah. فَإِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَمَرْدُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Disebut dalam kitab-kitab sirah. Apa-apa perkara yang menjadi perselengkahan di kalangan semua pihak yang terlibat di dalam perjanjian piagam Madinah ini, yang dimemangi boleh merasakannya, hendak dirajakkan kepada asas Islam, iaitulah Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah. Tak berganjak dengan dasar, dengan sawabit. Apabila mengadakan pendekatan menerima bantuan kalangan bukan Islam, dalam peristiwa Badar, Nabi menolak bantuan bukan Islam. Dalam peristiwa Hunain, Nabi menerima bantuan bukan Islam. Dua keadaan yang berbeza. Perjanjian Hudaybiyah bertolak ansur dalam perkara-perkara yang dilihat merugikan pada zahirnya, tetapi mempunyai strategi politik yang sangat jauh. Para sahabat menerima keputusan-keputusan ini, walaupun dengan hati yang tidak senang dengan perjanjian Hudaybiyah yang berat sebelah, tetapi memberi kemenangan moral politik yang sangat tinggi. Walaupun perjanjian itu mengatakan barang siapa yang melarikan diri ke Mekah, hendaklah dipegang di Mekah, tak boleh hantar balik. Barang siapa yang berhijrah ke Madinah, dihantar pulang balik ke Mekah. Muhammad dan sahabat-sahabatnya tak boleh pergi umrah pada tahun ini, dibatalkan walaupun sudah pakai ihram. Nabi terima syarat-syarat ini yang dilihat pada zahirnya menghina, tetapi perjanjian Hudaybiyah memberi iktirafan dari segi politik. Madinah adalah sebuah negara yang diiktiraf oleh musuh-musuh Islam. Ini tahaluf yang kita kena faham. Walak mesti pada parti. Apabila ada parti kalangan pasukan rakyat mencadangkan orang bukan Islam dari ketua Majlis Syura, berhasrat untuk menawan Sarawak dalam keadaan tidak ada kekuasaan Islam di Sarawak itu, pasti tidak boleh terima, bercanggah dengan asas sawabit perjuangan itu. Ini mesti faham. Apabila kerajaan Kelantan nak memukakan usul membolehkan mahkamah syariat ditinggikan martabatnya untuk melaksanakan syariat, ada parti rakan kita yang tak setuju. Kalau buat juga mau keluar daripada pakatan. Ini perkara sawabit, perkara tetap dasar dan matlamat yang mesti kita faham. Dalam dunia hari ini sudah banyak gerakan Islam yang runtuh berkecamuk. Ar-Rabi'ul Arabi, Arab Spring, meruntuhkan gerakan Ikhwan Muslimin, menjadikan gerakan itu gerakan yang sangat lemah pada hari ini, yang nilai tidak berdaya, dengan tidak mempelajari bagaimana kumpulan Islam di masa yang lalu menjadi anak tangga kepada kumpulan-kumpulan lain. Perjuangan kemerdekaan di Indonesia, perjuangan kemerdekaan di negeri Arab, termasuk di Malaysia ini, yang memulakan perjuangan adalah kumpulan Islam.
Bila penjajah lari, kumpulan Islam diabdikan, dipermainkan oleh orang. Yang memulakan ialah kumpulan Islam. Kebangkitan Arab Spring, musim bunga Arab yang menjadikannya tidak berbuah. Rabiul Arabi, kumpulan Islam mara ke hadapan. Bila nak dapat hasil, orang lain pintas, akhirnya tak berhasil. Sepatutnya menjadi pengajaran. Kita sedang menghadapi zaman kebangkitan semula Islam. Setelah kegagalan agama-agama yang lain daripada Islam, berkecahnya ideologi ciptaan manusia, ideologi sosialis yang paling kuat, ekstrim. Soviet Union hancur. China, Cuba, Vietnam berubah kepada negara bebas. Mereka yang mengkutuai liberal kapitalisme menghudum ekonominya. Hutang negaranya mencecah perhitungan triliun. Qadar jenayah hanya mengikut perhitungan saat. Sedang menguntung berlaku kebangkitan Islam. Namun musuh-musuh Islam tetap memandang dengki terhadap Islam, tak mengizinkan Islam ini kembali semula. Kumpulan Islam di negara lain dalam keadaan yang sangat lemah pada hari ini. Cakap kita, sekiranya kita mengkaji dengan mendalam perkembangan gerakan Islam semasa, kita akan dapati bagaimana musuh-musuh Islam mengambil dua sudut kelemahan yang ada di dalam kesedaran Islam yang berlaku. Ini sebab kejahilan umat Islam. Yang pertama, mereka yang jahil yang bermudah-mudah dengan Islam. Yang kedua, mereka yang jahil yang melampau dengan Islam. Yang bermudah-mudah dengan Islam ini memperjuangkan Islam tanpa mempedulikan pelaksanaan syariat. Islam tanpa melaksanakan syariat. Turki, Erdogan dijadikan contoh. Perjuangan parti yang dipahami adalah Islam, tapi Islam sekular. Islam yang tidak boleh melaksanakan hukum syariat. Tak boleh haram judi, tak boleh haram arak, tak boleh putus hubungan diplomatik dengan Israel. Sekolah boleh semayang di masjid. Mengadakan perjanjian dengan tentera, dengan jeneral-jeneral tentera, mengadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan syariat. Ramai yang berminat dengan pendekatan ini. Pendekatan yang meninggalkan sawabit, meninggalkan dasar, meninggalkan matlamat, meninggalkan keteguhan kepada perjuangan Islam. Kita melihat makin hari makin lemah. Apa yang berlaku? Lebih kepada diperalahkan oleh musuh-musuh Islam. Pendekatan yang melampau, menolak demokrasi, menolak pilihan raya. Pilihan raya adalah haram. Caranya berperang. Berperangnya siapa? Berperang orang Islam. Bom di Baghdad, bom di Syria, bom di Yaman, bom di masjid Sunni, bom masjid Syiah, Syiah bom masjid Sunni. Tak dinafikan ada kesalahan-kesalahan mazhab. Mazhab ini sudah wujud sejak 1000 tahun. Sudah lama mazhab-mazhab ini. Namun umat Islam di masa itu menjadikan pertelingkahan dalaman yang dibincang secara ilmu. Walaupun pada awal berlaku peperangan Siffin dan Al-Jamal, namun dapat diredakan kepada perbincangan ilmu, menjadikan dakwah Islam berkembang seluruh pelosok dunia, tak diganggu dengan perpecahan ini. Apa yang berlaku pada hari ini, titik perbezaan mazhab, perbezaan kaum dijadikan perkara untuk melaga-lagakan umat Islam. Khususnya kerajaan yang adil, kerajaan yang zalim, kerajaan yang melampau zalimnya di Iraq di masa Saddam, Syria masa Hafid Asad. Memang kerajaan zalim, kena lawan dengan senjata.
lawan dengan senjata. Dalam masa yang sama ada musuh-musuh Islam yang lebih besar, Israel, Zionis dan kumpulan-kumpulannya. Apa yang berlaku ialah menimbulkan kekacauan di kalangan umat dalam negara sendiri dengan kesalahan kerajaan yang zalim tadi, melaksanakan apa yang disebut oleh Sayyidina Ali, kalimah haqqin urida biha batil. Kalimahnya benar, tetapi matlamatnya batil. Mencetuskan peperangan secara proksi, peperangan secara wakil bagi kuasa-kuasa besar Islam, berlawan sesama sendiri, hancur lebur. Pas mengambil pendekatan politik matang yang ada pada hari ini, berpandukan pada ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa, tidak tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Ini langkah yang kita ambil. Kita tidak hanyut bersama DAP dan PKR. Kita tidak hanyut bersama kerajaan-kerajaan yang sudah melencong. Kita berada di tengah-tengah dengan istiqamah berdasar perjuangan kita bersama dengan rakyat, yang pada akhirnya rakyat akan dapat menilai pendirian kita. Rakyat akan dapat menilai dengan pengalaman hidup yang pahit, akan menolak dasar-dasar yang lain, memerlukan kesabaran dan istiqamah. Perjuangan kita menghadapi musuh-musuh luar yang menyerang negara berbeza dengan perjuangan menghadapi umat Islam sendiri yang jahil dan bebal, menghadapi orang bukan Islam yang hidup bersama dengan kita. Berbeza dengan musuh yang datang dari luar, sangat berbeza. Pendekatan kita ialah untuk mengajarkan orang Islam kembali kepada Islam. InsyaAllah orang Islam mudah balik kepada Islam. Kita berjaya tahun 50-an, 60-an. Pah dituduh parti yang bawa uhara. Kalau Pah mungkin telah laksanakan hudud, busuk sangat Kelantan, banyak tangan dipotong. Tak cukup batu nampak jalan raya. Yang bercakap tu imam-imam masjid, ustaz-ustaz, berlaku nak isu kafir mengkafir. Kita sedar yang cakap ni ustaz yang tahu ayat lazim, tak tahu hukum hudud. Layak jadi imam, baca ayat lazim dia kerana kejahilan dia. Kita mengambil pendekatan pendakwah, bukan penghukum. Tok guru tahu kita masuk ayat Datuk Mat, ditahan di bawah ayat sini. Kita tak bertindak cara menuduh, kita sabar. Di Mesir ada kumpulan jamaah Islamiah yang mengangkat senjata. Di Indonesia ada Darul Islam yang mengangkat senjata. Di Malaysia ada yang cuba, kita dapat keduakan. Bahkan dapat menyatukan kaum tua dan kaum muda yang berlaku di antara satu sama lain. Semua ada dalam PAS. Ini kejayaan kita. Kita sabar walaupun dia ambil tindakan ISC. Bersabar sehingga kita masuk barisan nasional. Hari ini tak ada lagi cakap yang berani diluahkan agama suku pada tisu. Tak ada lagi cakap nak menghina hukum-hukum Islam. Bahkan ada dalam jentera-jentera kerajaan sendiri yang mendesak hukum Islam dilaksanakan dalam jentera kerajaan, membolehkan kita mengemukakan usul di Parlimen, usul 355 untuk memperkasakan mahkamah syariat, membolehkan beberapa hukum yang diluluskan di Kelantan untuk dilaksanakan, untuk menguji kesedaran pemimpin-pemimpin UMNO untuk kembali semula kepada Islam. Bukan bermakna kita nak masuk UMNO dah. Bukan itu maknanya. Kita mendakwahkan saudara-saudara kita yang Islam. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga dan anak beranakmu yang dekat. Kaum kita, bangsa kita.
Semua Nabi-Nabi berdakwah, ya qaum ya'budullah, ya qaum ya'budullah. Wa ila Samud akhahum Huda. Wa akhahum Salih. Wa ila 'Ad akhahum Huda. Allah Ta'ala menamakan Nabi-Nabi saudara berkaum dia. Ini ayat-ayat Quran. Kita bersifat saudara berkaum kita sendiri, ajak pada Islam. Yang kedua, kalangan bukan Islam. Orang bukan Islam, kalau mereka boleh berjuang sosialis, berjuang komunis, sampai masuk hutan bertahun-tahun, makan umbuk kayu, makan daun kayu dalam hutan, berjuang di atas ideologi Karl Marx. Karl Marx bukan Cina, bukan India, bukan Cina, bukan India, Yahudi. Mereka boleh berjuang. Yang berjuang mengikut kapitalis, macam-macam parti bukan Islam, mengikut teori Adam Smith. Adam Smith bukan Cina, bukan India. Mengapa kamu orang bukan Islam, bukan Melayu, tak boleh terima Islam? Kami terpaksa kamu masuk Islam. Tetapi lihat dulu pendekatan politik dan ekonomi Islam yang kita laksanakan. Dengan percobaan yang sedikit di Kelantan dalam tempoh 20 tahun, sekejap di Terengganu, sekejap di Kedah, memberi kesan kepada segelintir kalangan bukan Islam, sehingga mereka menubuhkan Dewan Himpunan Penyokong untuk sama mendukung perjuangan PAS. Dalam keadaan kita menghadapi kepungan media yang tidak berpihak pada kita, tidak maklumat yang cukup, kita telah berjaya memecahkan tembok yang memisahkan kita dengan orang yang bukan Islam. Ada kalangan karawang kita yang menganggap Kelantan memerintah 20 tahun lebih, kali yang kedua tidak hebat macam Pulau Pinang. Pulau Pinang lebih hebat lagi. Pulau Pinang harta banyak, duit banyak, apa dah jadi? Kita mana ada harta banyak di sini. Kita berjaya bertahan 20 tahun lebih. Ini baru 45 tahun sudah nak tunjuk sambung. Hal macam ini memerlukan kita bersyukur kepada Allah dan kita beristiqamah. Di sinilah Allah Ta'ala mengajar kita sentiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami, beri hidayah kepada kami ke jalan yang istiqamah, jalan Islam yang betul. Minta hidayah tiap-tiap rakaat. Tidak kira siapa dia, sama ada alim jahil, besar kecil, pemimpin pengikut, mesti doa ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Hidayah yang sangat penting. Ulama mengatakan hidayah ada 4 jenis. Hidayah gharizah, tabi'iyah, wa ilham fitri. Hidayah mengikut sifat semula jadi. Hidayah ini ada pada manusia, pada haiwan dan pada jamaah. Benda-benda yang tak bergerak, orang kayu, batu mengucap tasbih, memuji-muji Allah, mengikut sifat masing-masing. Ini hidayah ghariziyah, tabi'iyah, ilham fitri, sifat semula jadi. Yang kedua, hidayatul hawas wal masyair. Hidayah mengikut perasaan, mencium bau, mendengar telinga, nampak dengan mata. Manusia pun ada, binatang pun ada. Ada binatang yang hidu-hidu, daun boleh makan, tak boleh makan. Mabuk, dia tak makan. Ini hidayah masyair, hawas. Ada pada kanak-kanak. Ketiga, hidayatul akal. Hidayah mengikut akal. Ini manusia saja. Binatang ada, manusia saja. Oleh kerana itulah binatang tak makan. Orang gila tak makan. Kanak-kanak belum sampai akal tak makan. Tidak sama. Yang keempat, hidayatul din. Hidayah ad-din inilah yang kita minta pada tiap-tiap rakaat. Minta Allah Ta'ala beri petunjuk pada kita. Mesti ikhlas pada Allah. Jangan tak ikhlas. Yang tak ikhlas, Allah Ta'ala tak beri hidayah. Macam iblis yang sangat cerdik, sangat bijak. Tengok dah surga neraka. Boleh bercakap dengan Tuhan, berdialog dengan Allah Ta'ala. Quran semua iblis berdialog dengan Allah Ta'ala. Kita tak boleh cakap dengan Tuhan.
Tuhan tak beri hidayah pada iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Enggan dan sombong. Golongan orientalis, orang-orang barat yang mengaji Islam, nak lawan Islam. Bukan nak cari kebenaran. Mengaji Islam nak lawan Islam. Boleh menguasai bahasa Arab, hafal Quran, golongan ahli kitab. Tengok Nabi dengan mata, tak ikut Nabi. Tak dapat hidayah. Kenapa? Kerana tidak ikhlas, sombong, takabur, berasa cerdik sangat. Maka bahaya mereka yang berasa cerdik sangat, bijak sangat, pandai sangat, lupa bergantung dengan Allah Ta'ala, lupa berpesan-pesan di antara satu sama lain. Di sinilah perlunya kita akhir menjadi dengan suratul Asr, at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr. Berpesan dengan benar dan sabar. Jangan berasa kita ni cerdik sangat, aku seorang yang cerdik pada orang lain. Ini bahaya, menjadikan tak layak dapat hidayah. Maka kita memerlukan ilmu dan pertolongan Allah, kepahaman yang betul untuk mendapat hidayah daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara hati kita dan yang akhir, dan kita berada di dalam bahtera jamaah ini, sehingga kita bertemu dengan Allah Ta'ala dengan mendapat keredaannya. Jadikan masyarakat agung ini untuk muhasabah. Apa yang baik diperbaikkan lagi, apa yang kurang dan tak betul diperbetulkan, dengan semangat ukhuwah di antara satu sama lain. Dan saya ucap terima kasih kerana diberi peluang untuk meresmikan masyarakat agung kawasan yang mahu hormat Timbalan Syiam Menteri Besar. Dan saya sebut apa yang disebut oleh Nabi SAW bila melancarkan pasukan. Nabi bersabda, siru ala barakatillah, teruskan perjalanan dengan mendapat berkat dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.